Okey, Assalamualaikum. Ni Ilham. Tengah buat kereta apa ni? Tengah buat kereta Toyota S5 SCR 50. Toyota S5 SCR 50. Okey. Tu tengah scan lah. Oh, sekarang ya. Kita tengah scan diagnostik untuk apa yang ada keluar kod. Tak nampak, kena sini sikit. Sini sikit. Okey. Ni kat nampak? sini. Okey, dah boleh. Kat sini ada beberapa. Ui, dia silau lah. Okey, nampak? Ada beberapa benda tu, engine, VSC, ABS. VSC ni vehicle stability control, airbag, combination meter. Jadi banyak-banyak benda ni adalah kat dalam ni. So kita scan semua sistem ni. So nak tengok kalau ada masalah, dia akan keluar kod lah. Dan kalau kadang-kadang tak ada masalah tapi dia ada faulty code, sebenarnya benda tu adalah history code. Betul tak? Betul. Dia jual history code tu, maknanya mungkin sebelum ni pernah buat tapi tak pernah reset. Jadi dia dah settle, tapi benda tu dia tak reset balik. Tak reset. Keluar history lah. Sebab tu penting kena scanner ni. Betul. Alright, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Salam tu.